Bisnes mana lagi berjaya? 40 orang staff untung 40,000 ataupun 10 orang staff je tapi untung sama 40,000? Pernah tak awak terfikir, mana satu lagi berjaya sebenarnya antara dua ni? Adakah staff ramai walaupun untung sama lah senang cerita 40,000, yang ni pun 40,000 nampak? 40,000 ni same, sama. Tapi apa yang beza dia guys adalah staff tak sama. Company B, staff dia 10 orang. Sikit je tapi boleh buat profit 40,000. Company A pula staff 40 orang, ramai gila tapi profit sama. Macam mana? Mana lagi perform? Staff sikit ke staff ramai? Business adalah efficiency. Business adalah pasal efficiency. Kalau awak kata, oh baguslah staff ada 40 orang tuan, ramai yang mendoakan kita. Ya betul kalau awak nampak macam malaikat. Tapi business ni guys is always about profit and loss. Kita memberi manfaat kepada siapa sebenarnya? Kepada staff ke kepada customer? That's why manfaat, ya saya setuju, tapi manfaat yang wajib adalah kepada customer yang bayar. Tak guna kalau staff awak 40 orang tapi duit habis dekat bayar staff. Lalas customer terpaksa awak bagi servis ala kadar sahaja contohnya. So antara dua ni yang paling bagus adalah business B. B akan menang. Kenapa? Saya cakap dari sudut fakta. Business B lebih sustainable. Sebab kereta B ni dia bawa slow je. 10 orang selamba je tapi untung 40,000. Company A ni dia bawa laju gila. 40 orang. Ni kalau melingkup ni guys, 40 orang punya gaji tak cukup nak bayar. Ini berlaku pada saya pada 2021. Salah satu bisnes saya, kita punya sale dalam sekitar 250,000. Lebih kurang ada satu company lah saya buat sebelum ni. Tapi overhead saya dekat 200,000. Saya ada 41 orang. So apa yang berlaku? Profit tak banyak guys. Profit lebih kurang 40,000 je net profit before tax setiap bulan bila dah bayar gaji-gaji staff, gaji bos semua. So pada waktu tu kami sangat stres sebenarnya. Sebab apa? Bahaya tau. Awak punya overhead, bayangkan awak punya OPEX awak, operational expenses awak adalah RM 150k dan awak punya net profit. Profit awak ni sikit je. Katalah 50k je. Maksudnya kalau awak tercedok je sikit je, salah sikit je, terus tak boleh bayar gaji. Manakala company sebelah ni yang ada 50 orang staff ni, sonok. Dia punya OPEX dia mungkin tak banyak sangat. OPEX dia mungkin lah, ambil lah, mungkin tantah 35,000 je silap. Tapi dia punya profit dia, katalah ambil case ni, macam ni sama, 50k. Kan seronok macam ni. Kita boleh bagi commission extra, boleh bagi laptop yang terbaik, boleh bagi office yang selesa, nampak? So bila awak compare, nak staff ramai, kram gila office, tapi semua orang bayar gaji basic, ataupun awak nak 10 orang staff, semua staff ada commission, dapat fasiliti terbaik, customer pun dapat manfaat. Sebab apa? Bos bijak design winning business model.